Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang Jengke, salam orang Pahang, salam Sri Semantan. Geng-geng Bong Raizu, mesti korang kenal siapa di sebelah Bong ni. Kalau korang tak kenal, bermakna korang tak main TikTok lah. Ataupun bukan orang Felda. Tak gitu. Okey, bersama dengan Bong hari ni adalah Buruh Ladang. Apa khabar? Assalamualaikum Buruh Ladang. Waalaikumsalam. Tapi terutama sekali saya nak minta maaf ni. Ya. Takkan saya nak panggil Buruh Ladang? Mesti ada nama-nama famous. Kau ni dekat kampung orang panggil Deri. Mak Deri. Kat kampung orang panggil Mak Deri? Mak Deri. Salam datang dengan Bong. Oi, dua kali salah. Dua kali. Hari ni Bong nak ucap terima kasih lah. Dengan Pok Deri. Nampak sempoi. Saya pun begitu jugalah. Berterima kasih dengan Bong kerana sudi menjemput. Yeah. Saya punya imagine orang Pok Deri ni macam mana? Bila saya berborak-borak dengan Pok Deri dalam WhatsApp tau, saya rasa gerangnya aku orang tua ni, humble dia sangat. Sangat-sangat merendahkan diri. Saya rasa segan. Kan, sampai Pok Deri bila ni conversation tu kan, saya tanya Pok Deri jawab. Bila Pok Deri kilah kat saya, orang tua ni nak kiah kat saya ke guana ni? Okey, jadi Pok Deri ni kira santai, kita tak plan pun kan? Tak plan. Plan pun dah, ya. Freestyle. Ya. Plan pun sebenarnya datang nak buat konten je. Tiba-tiba ada interview macam ni. Pok Deri bertolak daripada mana? Kampung Awal. Kampung Awal dengan sini berapa jauh? 15 km saja. 15 km. Mana Pok Deri datang bersorangan ke ataupun dengan godong ke ni? Oh yelah, ada driver ada driver Pok Deri. Pok Deri, Bong nak tanya Pok Deri lah. Masa Pok Deri viral tu tahun berapa? Saya Bong dah lupa tu. 22. Lepas PKP tak? Lepas PKP kan? 2022. Pasal pemulihan PKP. Ya, pemulihan PKP. Tak silap Bong, waktu Pok Deri viral tu ada satu trademark Pok Deri. Awak down. Down langsung seorang. Down langsung seorang kan? Saya tak down. Tanya Pok Deri lah, macam mana Pok Deri boleh dapat trademark tu? Trademark tu sebenarnya spontan ke ataupun? Spontan lah, kita tengah fikir. Di mana ya, kadang order orang tu, kita dah bagi nasihat macam-macam, dia tak nak dengar. Buah yang kita bagi, down, hantar awak kan. Betul-betul santai lah. Kira idea tu terlintas langsung macam tu je. Dan nak tanya Pok Deri lah. Pok Deri duduk di Kampung Awal adalah orang jati Kampung Awal lah. Anak Felda Kampung Awal lah. Memang Pok Deri membesar daripada keluarga Felda ke ataupun macam mana? Dari keluarga Felda ni, tanda tak jari. Tanda tak jari tu bermakna kait apa? Kait buah sawit ya? Ada sejarah banyak. Banyak sejarah? Sejarah. Lukisan sejarah banyak terukir. Lukisan sejarah banyak terukir dekat tangan Pok Deri? Memang keluarga Pok Deri dulu adalah peneroka ke ataupun macam mana? Peneroka. Peneroka di Felda Awal tu lah. Kampung Awal tu lah. Katanya Pok Deri ni dulu asalnya cikgu, betul ke? Ke macam mana? Nak kata cikgu secara rasmi dulu tak lah kan. Tapi ada lah cikgu-cikgu juga lah, sikit-sikit lah. Bukan secara rasmi? Secara rasmi bukan cikgu. Okey, secara rasmi bukan cikgu. Tapi kita ada turunkan ilmu jugalah pada orang kan. Turunkan ilmu. Adakah cikgu tuition ke di Felda tu ataupun? Tak. Cikgu bukan secara rasmi lah. Bukan secara rasmi. Jadi maknanya orang kata kau cikgu tu betul lah. Tapi bukan secara rasmi. Masuk dalam bangunan macam orang lain pakai kemas dan mengajar orang rasmi lah. Cara tak rasmi lah. Nak kata bukan cikgu matematik lah. Cikgu sains pun ya, cikgu Inggeris bukan? Bukan. Setahu Bong lah kan, kita ada tengok beberapa konten Pok Deri yang dulu-dulu kan. Ada satu part konten Pok Deri English, orang kata cakap orang putih kan. Jadi kat situ ramai netizen dia mengandaikan Pok Deri ni adalah bukan calang-calang. Pok Deri ni adalah someone kan, dan boleh pula speaking someone else. Saya nampak Pok Deri ni adalah bukan seseorang yang kosong lah. Itu daripada sudut Bong lah. Kan. Tak ada lah, saya cuma sebenarnya kau boleh cakap kau ni biasa je Bong. Macam orang lain lah. Cuma dalam keadaan masa tu 2022, rakankan video, benda tengah sama dengan keadaan masa tu. Tak ada kelebihan apa-apa. Biasa-biasa je. Orang tengok Pok Deri bila shoot kadang-kadang alone je, seorang.
orang kata do it yourself kan. Maksudnya seorang je yang handle. Ada beberapa part saya tengok Pok Dereh ni seolah-olah macam sebenarnya Pok Dereh ni tahu tau, faham bermain dengan kamera. Sudut kamera, macam mana Pok Dereh nak attract dengan netizen kan. Itu adalah semula jadi Pok Dereh kita belajar daripada kosong lah. Kosong, memang tak ada guru. Belajar daripada pengalaman lah. Silap dan betulkan sendiri-sendiri. Itulah bahasa untuk kita. Memang tak ada pergi kelas. Lain macam Pok Dereh ni So macam mana Pok Dereh impak dalam media sosial ni setelah orang kata dikenali lah, khususnya dalam media sosial? Apa yang Pok Dereh dapat? Impak daripada kesan daripada video yang viral, fenomenal pada waktu tu. Maknanya kita jadi orang yang dikenali je. Okey. Oleh masyarakat sebelum sikit kita jadi tumpuan lah pada waktu tu. Adakah banyak tawaran job ke? Tawaran job adalah sikit. Lepas lah beli beras kan. Lepas beli beras lah. Alhamdulillah. Okey, Pok Dereh. Pok Dereh ni orang asal Kampung Awah lah. Jadi Felda yang Pok Dereh orang kata apa, bekerja ke sendiri punya ke? Kita ni duduk Felda sebabkan orang tua kita peneraka. Okey. Peneraka yang ditawarkan sebidang tanah untuk duduk macam tu lah. 10 ekar. Oh, 10 ekar. Arwah dah. Dia nasi pertama. Orang yang pertama meneraka Felda ni dah meninggal. Tinggal 2-3 orang lagi lah. Jadi kita nasi kedua mewarisi lah. Bila sebut je orang Felda mesti orang kata orang berduit lah. Sebut je orang Felda ini mesti orang kaya lah. Apa definisi sudut Pok Dereh kalau dalam hal tu? Pada pandangan kau Felda dikaitkan dengan kekayaan. Yes. Betul. Dia terpulang pada individu tu sendiri lah. Sebab dinasti yang pertama yang memegang tahta, pemegang pemilikan Felda ni, dia dah meninggal. Jadi pendapatan bulanan Felda tu akan dibagi-bagikan secara rawak ataupun secara sama rata. Ikut dia perjanjian keluarga lah. Dan akan ada satu pentadbir lah yang dilantik khas mentadbir tanah pusaka tu. Yalah. Sebagai anak peneroka, memang banyak pengalaman Pok Dereh sebenarnya kan, bila bermain dengan kelapa sawit dan sebagainya. Saya nak tanya Pok Dereh lah, pengalaman yang paling pahit selama Pok Dereh bekerja sebagai kait sawit lah apa semua. Apa Pok Dereh? Pengalaman paling pahit Pahit ke menakutkan ke? Pahit ni sebenarnya ubat tau. Walaupun dia pahit, tapi dia ubat. Okey. Dia akan memberi satu kesihatan pada mental dan fizikal kita lah. Walaupun ianya pahit. Pahit memang banyak, tapi dia bukan benda yang tak elok lah. Dia bukan benda yang tak elok lah. Tinggal pada walaupun pahit kan. Sebagai peneroka sendiri, bukan kosong lah kan. Kalau nak masuk hutan ke apa, mestilah ada pendinding tak? Ya. Tak semestinya. Kita minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Kita sebagai hamba yang menumpang kat bumi dia, antara hidup ni, minta lah dikurniakan rezeki dengan keselamatan yang baik lah, yang elok, supaya kita betul sempat pergi dan balik bertemu keluarga kita semula lah, insyaAllah. Kita sedap borok kan. Dia nak tanya Pok Dereh. Pok Dereh berapa orang anak? Anak sebenarnya masih lagi dalam cawangan lah, tengah mencari lagi. Tak jumpa-jumpa disebabkan anak masih dalam cawangan? Rancangan. Saya betul-betul bermati-matian dengan Pok Dereh. Yalah. Dia sebab hidup ni bukannya satu susunan yang ikut logik manusia. Hidupnya adalah bukan satu susunan ikut logik manusia. Okey. Tak. Logik manusia sampai masa kita kahwin, sampai masa kita mati. Dia memang tak logik sama sekali. Di luar logik manusia. Betul lah. Yalah. So bermakna Pok Dereh single lagi lah. Masih lagi orang kata mencari tu lah rancangan tu kan. Jangan mencari, kita je lah melalui liku-liku hidup. Liku-liku hidup ya.
Kadang ya tak tentu Ya, apa tak yang kita tentu. rancang tak menjadi. Ya, betul. Nah, Jadi buat-buat orang ke belah-belah kampung awah, mana tahu orang marat. Oh, kita dapat air. Terima kasih Alang Gajah kita. Ini orang kuat Temeloh ni. Dia kerja dia lari je. Lari. Tengok dia berlari, dia hantar air ke kita. Lepas tu Pak Degil, saya memohon dan menyerulah orang-orang kampung belah-belah kampung awah yang terdekat dengan kampung awah apa dia? Nerek, Jengka, Nerek, Cenor, Jengka. Marai. Manalah kok ada anak-anak dara yang masih lagi kesepian, anak-anak dara yang rasa-rasa kekosongan. Jangan buang masa. Pak Degil still available. Orang kata from A. From A. Tu saya baru tahu. From Tak A apa, to saya Z. doakan semoga-moga mana tahu ada jodoh. Amin. Terima Untuk kasih. Pak Degil, Kerana sudi Manalah berdoa tahu. untuk kau. Ya, mana tahu untuk dengan video ni ada netizen and anak-anak dara yang tengok Pak Degil kat sini Mana tahu nak jadi ke. So Pak Degil, kita berbalik pada pengalaman Pak Degil tadi. Jadinya Pak Degil memang tinggal seorang lah sekarang di kampung. Tinggal dengan abang kau. Oh, dengan abang. Abang masih ada. Berapa orang adik-beradik yang masih ada Pak Degil? Yang masih berhidup, bernyawa. Yang menyawa? 7-8 orang. Wih, ramai. Oh, ramai Anak saudara ramai, cucu pun ramai ni. Ramai. Ya. Cucu dara ramai. Cucu saudara ramai lah. Apa perancangan Pak Degil? Adakah Pak Degil memang teruskan kehidupan ni sebagai buruh ladang dalam TikTok? Ataupun ada plan lain Pak Degil? Rancangan masa depan rancangan masa depan ni selepas ibu kau meninggal, kau masih lagi sama-sama. Bila tu? 2 tahun lepas. Oh, masih lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah lah. Terima kasih. Itulah rancangan tu. Masih lagi gitulah. Ikut flow je lah. Ikut flow dulu, perlahan-lahan kan. Okey, Pak Degil, kita pun dah sampai masa untuk akhir-akhir konten kita ni. Sementara kita nak bagi tahu dekat orang ramai yang cawangan Jengka ni bakal dibuka ni, kedai Mas Sri Semantan ni. 24 kita ada solat hajat, 25 adalah pembukaan yang besar. Kita ramai kita jemput-jemput, termasuk Pak Degil buruh ladang sendirilah. So ada tak Pak Degil kata-kata terakhir untuk anak-anak muda? Kata-kata terakhir. Untuk anak-anak muda, generasi sekarang ni. Dari buruh ladang untuk anak muda. Ya. Ni dengar molek. Kau ni bukanlah orang yang berpengalaman dalam hidup ni, tapi sedikit kau boleh sampaikan lah. Kiranya masih muda, masih lagi berpeluang menikmati hidup ni, ataupun tengah cari satu jalan hidup untuk menuju ke depan, membentuk sebuah kehidupan, laluilah dengan hidup tanpa dadah. Hidup tanpa dadah. Betul Pak Haji. Itu sajalah. Betul Pak Haji. Selebihnya awak susah molek-molek, insya-Allah jadilah hidup. Yang penting awak jangan down lah. Jangan down. Awak jangan down. Sebenarnya itulah apa pesanan yang disampaikan oleh Pak Degil. Kalau boleh anak-anak muda kita, generasi kita khususnya, tak kisahlah dia duduk Blok Felda ke, Celoh Batu ke, Orang Bandar ke semua, jauhilah dadah. Jangan terperangkap, jangan terjinak sesekali pun, walau sehun, seinci jangan. Dengan dadah. Kerana dadah ni dia bukan membinasakan kita je, tapi dia membinasakan bangsa, negara dan agama. Boleh hancur dengan dadah. Apa-apa pun, Bon ucap terima kasih buat Pak Degil buruh ladang yang sanggup bekerjasama, berkolaborasi dengan kita orang semua dekat sini. Dan insya-Allah Bon doakan juga untuk Pak Degil buruh ladang, semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberkati dan jumpa jodoh yang baik dalam masa yang terdekat ni, insya-Allah. Amin. Dan kepada mereka-mereka yang masih belum follow Pak Degil buruh ladang, boleh follow di TikTok dia buruh ladang buruh ladang, dan Bon Raizu juga. So salam terakhir untuk Bon, salam semantan kepada orang-orang luar di sana. Terima kasih banyak-banyak kerana support Bon Raizu. Kita berjumpa lagi guys. Assalamualaikum.